Sebelum tu saya masuk kebudayaan dulu. Okey. Tahun 82. 82. Saya masuk satu kebudayaan tahun 82 dan di situlah saya belajar menyanyi, belajar berlakon, belajar menari, belajar berlawak. Oh, okey. Masa tu dah di Pentarama. Okey. Dan, dalam Pentarama tu ada penyanyi hebat lah macam Syidi. Okey. Apa ni? Masih Dayu. Saleh Yaakob, pelawak Saleh Yaakob. Ada Jamat Nilam masa tu dia baru keluar. Saya masuk dia keluar. Okey. Dan dari situlah saya menimba pengalaman menjadi seorang artis. Ya. Penyanyi, menari, berlakon. Berlakon, menari, pelawak. Ya, pelawak. Boleh pelawak? Saya melawak itulah tapi kena pakai skrip.